Jom tengok soalan ni. Soalan ni dari Selangor 2023, set 1, soalan kertas 2, soalan 14. So tajuk di arah nombor indeks. So dia beritahu kami jadual menunjukkan indeks harga lah. Lepas tu perubahan indeks harga dan berat bagi 4 bahan PQRS untuk membuat jenis makanan. So dia minta kami cari harga Q pada 7070. Jika harga 7070 tu ialah RM8.40. So 840 per Q770 darab 100 sama dengan, kami guna yang ini. So ni, sebelum masuk Q770 sama dengan RM6. Okay. So soalan B tu, A2 tu, harga bahan S pada 777. Jika harga 770 ada ni, so sama juga kami guna ni. So S777 per 4.50 darab 100 sama dengan 130. So masuk S777 sama dengan RM5.85. B tu. Indeks gubahan pada 777 asas 770 ada ni. Dia minta kami cari nilai K. So kami guna formula indeks gubahan 2022 asas 770 sama dengan 132. So masuk 112 1 plus 1404 plus plus 2K plus 1303 per 1 plus 4 plus 2 plus 3 equal to 132. So masuk 1062 plus 2K equal to 1320. So 2K equal to 258 and K equal to 129. C tu. Seterusnya, jadi saya kami cari indeks gubahan bagi kos pada 2033 asal 770. So sini kami kena cari indeks harga lah bagi bahan P, bagi bahan Q dan bahan S. Sebab bahan P dia tidak berubah lah. So ini bahan P dan bahan A tidak berubah. So ini kami tak payah cari. Tapi kami mau cari Q lah. So indeks harga Q pada 2023 asal 7070. So sini kami guna betul rantai lah. So sini okey, 10% menyusut 90 per 100 darab 140 per 100 darab 100. So this one will get 126. Untuk yang bahan S pula 2023 asas 770 sama dengan menokok 5%. So this one 105 per 100 darab 130 per 100 darab 100. So this one will get 136.5. So sekarang formula indeks gubahan bagi 2023 asas 770 sama dengan 1121 plus 1264 plus 136.5 129, saya tulis salah, 129 129 2 plus 136.5 3 bagi 1 plus 4 plus 2 plus 3. So this one will get 128.35. D tu. Hitung kos pada 7023. Jika kos 773 ada ni, so dia dah kami guna jawapan dari D lah. Dari C. So bermasuk kos 7023 per RM20 darab 100 sama dengan 128.35. So bermasuk saya tulis bahasa Inggeris pula. So bermasuk kos 2020 sama dengan berapa ringgit? 25.67.